Untuk membetulkannya, aktivis Islam mesti kembali menilai sejarah mereka secara kritikal. Dan kita harus mengambil yang baik, membuang yang usang dan membina peradaban baharu yang relevan dengan zaman. Sejarah bukan untuk diulang, tetapi untuk dilampaui secara kreatif dan dinamis. Hanya dengan itu, Tahrir dapat kembali menjadi projek pembebasan insan dan pembinaan tamadun. Jadi satu-satunya jalan keluar adalah kita perlu iktiraf ada kesilapan yang telah kita buat, ada kelompongan yang telah kita lakukan, ada ada sedikit darjah kita lari daripada tujuan asal. Dan daripada situlah akhirnya kita boleh melakukan satu muhasabah yang real, murajaah yang real. Dan akhirnya daripada muhasabah itulah akhirnya kita boleh menuju ke hadapan. Dan belajar daripada satu sejarah yang panjang, iktiraf segala apa yang telah kita buat, dan akhirnya berazam untuk melakukan satu perubahan yang baik. Dia macam taubat lah kan. Kalau taubat level individu ni, taubat level gerakan Islam lah. Okay. Iktiraf dosa apa lagi? Iktiraf dosa, janji tak ulang, dan berazam dan sebagainya lah. Okay. Dan ni habislah tulisan daripada Prof. Khairuddin. Dan ni bahagian akhir saya letakkan beberapa refleksi kritis saya sendirilah. Dan bila membaca tulisan Prof. Khairuddin dekat sini, antara perkara yang Prof. ditekankan adalah untuk melahirkan ilmuwan. Cuma persoalan yang saya lontarkan dekat sini mungkin satu bentuk kritisan lah